Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrin daripada Al-Muttahidah Education Group. Baiklah, bersama saya, okay abang, boleh abang kenalkan diri, abang nama siapa? Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Asri. So, kita bersama dengan Abang Hafiz. Okay, baiklah abang, Abang Hafiz, kita nak tanya beberapa soalan sikit. Okay, soalan yang pertama, abang pernah tak belajar bahasa Arab sebelum ni? Pernah. Okay, abang pernah belajar bahasa Arab sebelum ni. Jadi dekat mana abang belajar bahasa Arab sebelum ni? Kat sekolah agama. Okay, kat sekolah agama. Abang minat untuk belajar bahasa Arab? Contoh macam abang perform time sekolah agama ke, abang minat baca Al-Quran ke? Saya minat baca Quran. So abang ni minat baca Al-Quran. Jadi sebab itulah dia nak faham tentang bahasa Arab. Okay, soalan terakhir bang. Apa nasihat abang kepada semua viewer kita? Marilah kita sama-sama belajar bahasa Arab. Walau di mana. Okay, so itu saja interview kita. Terima kasih bang kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Okay, bye. Assalamualaikum.